Hmm, Pernah tak kita lihat satu reka bentuk yang nampak cantik tetapi sukar dibaca? Atau satu reka bentuk yang ringkas tetapi sangat berkesan? Di sinilah pentingnya tipografi dan reka letak digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Saida Nafisha binti Abdul Aziz dari kelas PPS 2 Sempang 12 akan menerangkan tentang tipografi digital dan konsep reka bentuk Casper. Tipografi ialah kemahiran seni dan teknik dalam menghasilkan dan menyusun jenis taip dalam bentuk tulisan agar jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Tipografi bukan hanya memilih jenis huruf tetapi melibatkan dalam reka bentuk seni digital, tipografi berfungsi sebagai elemen komunikasi utama kerana teks merupakan pembawa makna. Tipografi yang baik mampu serif mempunyai ciri kaki atau garisan kecil pada hujung huruf. Contohnya seperti Times New Roman dan Garaman. Terdapat 4 ciri-ciri serif. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Serif sering juga digunakan dalam buku, jurnal dan dokumen rasmi kerana ia membantu aliran bacaan menjadi lebih lancar. Sans serif iaitu huruf tanpa kaki. Contohnya seperti Arial, Helvetica dan Calibri. Sans serif mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dalam konteks media sosial dan reka bentuk digital, sans serif lebih kerap digunakan kerana ia lebih jelas pada skrin telefon dan komputer. Pemilihannya antara serif dan sans serif bergantung kepada konteks, sasaran audiens dan tujuan komunikasi visual. Tipografi dalam reka bentuk digital. Dalam reka bentuk digital, tipografi perlu disusun secara strategik. Antara prinsip penting ialah tipografi yang tidak tersusun boleh menyebabkan maklumat sukar difahami walaupun kandungannya baik. Dalam era revolusi industri 4.0, teknologi memainkan peranan penting dalam reka bentuk digital. Sebagai contoh, teknologi ini membantu mereka menghasilkan karya yang lebih efisien, kreatif dan profesional. Ini menunjukkan bahawa kemahiran digital kini menjadi keperluan dalam bidang seni visual. Reka letak digital merujuk kepada susunan elemen seperti teks, imej, warna dan grafik dalam satu paparan digital. Tujuan reka letak ialah
Pendekatan yang digunakan untuk pembentangan ini ialah Casper. C. Kontras. Kontras atau perbezaan merujuk kepada penggunaan elemen yang berbeza untuk menunjukkan penonjolan. Contohnya, perbezaan warna terang dan gelap, perbezaan saiz huruf, perbezaan ketebalan font. Tujuannya adalah untuk mengelakkan reka bentuk kelihatan membosankan dan membantu audiens mengenal pasti maklumat penting dengan cepat. A. Alignment. Alignment atau susunan bermaksud setiap elemen perlu disusun secara teratur dan mempunyai hubungan visual antara satu sama lain. Elemen tidak boleh diletakkan secara rawak. Penggunaan grid dan penjajaran kiri atau tengah membantu mewujudkan keseimbangan, menjadikan reka bentuk lebih profesional dan memudahkan pembacaan. Simplicity. Simplicity atau kesederhanaan bermaksud reka bentuk tidak terlalu syarat dengan elemen. Simplicity digunakan ruang kosong, teks yang padat dan jelas, elemen visual yang minimum tetapi bermakna. Reka bentuk yang ringkas lebih mudah difahami dan lebih berkesan dalam komunikasi visual. B. Proximity. Proximity merujuk kepada kedudukan elemen yang berkaitan yang diletakkan berdekatan antara satu sama lain. Sebagai contoh, tajuk dan isi yang berkaitan perlu berada dalam satu kelompok dan elakkan maklumat bercampur antara topik. Ini membantu audiens memahami hubungan antara maklumat dengan lebih cepat. E. Emphasis. Emphasis atau penekanan digunakan untuk menarik perhatian terhadap maklumat penting. Teknik yang boleh digunakan ialah warna kontras, saiz huruf yang lebih besar, bold atau highlight. Penekanan ini membantu mesej utama disampaikan dengan lebih jelas dan tepat. Akhir sekali, R untuk repetition. Repetition atau pengulangan bermaksud penggunaan elemen visual yang konsisten. Contohnya, ulangan warna tema, ulangan gaya font, ulangan bentuk grafik. Pengulangan ini mewujudkan identiti visual dan menjadikan reka bentuk lebih harmoni. Analisis dan aplikasi. Sebagai contoh analisis, sebuah poster digital kempen kesedaran mental menggunakan pertama, sans serif untuk keterbacaan, kedua, warna kontras lembut bagi memberi emosi tenang, emphasis pada slogan utama, alignment tersusun dan repetition pada warna tema. Berdasarkan analisis ini, jelas bahawa kesesuaian tipografi dan reka letak memainkan peranan penting dalam keberkesanan penyampaian mesej. Sebagai kesimpulan, tipografi digital dan konsep reka letak merupakan elemen yang sangat penting dalam penghasilan reka bentuk seni digital yang berkesan. Pemilihan jenis tipografi seperti serif dan sans serif perlu dibuat dengan teliti agar mesej dapat disampaikan dengan jelas serta sesuai dengan konteks penyampaian. Selain itu, penggunaan konsep Casper iaitu kontras, alignment, simplicity, proximity, emphasis dan repetition membantu menghasilkan reka letak yang lebih tersusun, menarik dan mudah difahami. Melalui gabungan tipografi yang sesuai, susunan reka letak yang sistematik serta penggunaan teknologi digital dalam era revolusi industri 4.0, mereka mampu menghasilkan karya visual yang bukan sahaja estetik tapi juga berfungsi sebagai medium komunikasi yang berkesan.
Oleh itu, pemahaman terhadap tipografi dan konsep reka letak digital amat penting bagi memastikan penghasilan karya seni digital yang kreatif, berkualiti dan relevan dengan perkembangan teknologi masa kini. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.